Apa ni abang? Bangunan abang ni sebelah je dengan saya pilih tempat. Tak boleh ke kita jiran bincang baik-baik? Sini tak perlu kok abang suruh saya nak pergi pindah tempat lain. Saya beli bangunan ni bang, duit saya sendiri. Saya bukan menyewa. Saya adalah orang yang terawal duduk kat tempat ni. Tak ada orang lain duduk, saya ada duduk. Abang tak boleh tuduh saya seorang je bang, gara-gara tempat ni jam. Mana-mana orang pun bang tengah buat promosi, tempat crowd tu biasa. Tak payah abang masuk track. Abang tak puas hati, abang jumpa je saya. Kita boleh minum kopi, tak payah nak besar-besarkan keadaan. Kalau abang kata saya tak sesuai nak bagi suruh pindah tempat lain, saya beli bangunan ni bukan RM200-300 bang. Saya beli nak dekat 30 juta bangunan saya. Saya tengah buat promosi pada ramai, jom datang ramai-ramai kat Wisma Atlet Kota Damansara. Kita buka 24 jam, ada baju, ada beg, harga murah-murah. Jom supportlah peniaga Melayu, jangan mencari masalah. Nak hari raya ni kita nak baik je. Ya, baik Abang Ilham, terima kasih banyak.